Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah, alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama-sama kita berkumpul pada petang ni sambil kita nak tunggu berbuka, kita saling dengar nasihat, peringatan untuk kita saling ingat memperingati di antara satu sama lain. Dan seperti mana Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan ni akan dapat manfaat bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang yang beriman, insya-Allah. Okey. Okay, jadi insya-Allah apa yang kita akan bahaskan pada petang ni adalah seperti mana tajuk yang dipaparkan adalah puasa tapi masih sama. Itu tajuk yang kita akan bahaskanlah pada petang ni. Okay, jadi sebelum tu banyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih di antara kita semua ni, di antara hamba-hambanya untuk menjalani bulan Ramadan. Kan kita tengok ada orang yang tak sempat lagi masuk bulan Ramadan, Allah dah tarik nyawa dia. Betul tak? Kan? Sebenarnya kita tengok ada satu keluarga yang meninggal dunia kan. Lagi 2-3 hari je nak masuk Ramadan, Allah dah tarik nyawa dia. Kan ada yang accident, ada yang mati lemas dan sebagainya. Dan ada juga Allah takdirkan dia masuk bulan Ramadan tapi dia tak sempat habiskan bulan Ramadan dia. Tarawih pertama dah Allah tarik nyawa. Dah Allah panggil kembali untuk berjumpa dengannya. Jadi perbanyaklah kita bersyukur dan memuji Allah kerana Allah pilih di antara kita ni, detik ini, saat ini, Allah pilih kita untuk menjalani bulan Ramadan yang penuh barakah, keberkatan ni. Jadi manfaatlah peluang keemasan yang Allah berikan kepada kita semua ni. Boleh semua? InsyaAllah. InsyaAllah. Kerana apa? Seperti mana kita tahu, banyak sangat dalil pada Al-Quran dan As-Sunnah yang menegaskan kita dan menekankan kita bahawa banyak sangat kelebihan, fadilat yang kita boleh amalkan di dalam bulan Ramadan. Kan sebagaimana sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan", apabila datangnya Ramadan, futihat abwabul jannah. Apabila masuk di bulan Ramadan, satu Ramadan, futihat abwabul jannah, maka terbuka luas pintu syurga ni. Kat sini bukan buka biasa-biasa tapi ada futihat, seluas-luasnya dibuka. Maka dekat sini Allah nak beritahu kepada kita, rebutlah peluang keemasan ni. Yang mana kita beribadah di bulan Ramadan tak sama macam kita beribadah di bulan lain. Yang mana Allah akan lipat kali gandakan amalan di bulan Ramadan. Jadi pulun habis-habisan. Kan segala amal kalau boleh kita buat. Baca Al-Quran, tadabbur, zikir, solat malam dan sebagainya. Kita pulun habis-habisan. Dan yang seterusnya, wa khuliqat abwabun nar. Dan ditutup neraka ni serapat-rapatnya. Dan rahmatnya Allah kepada kita, Allah bagi tahu bulan Ramadan ni Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maka jadi masalah lah bila di bulan Ramadan tapi kita masih buat dosa. Kan? Sebab apa? Pintu neraka ni dah tutup serapat-rapatnya tapi kita cuba masuk. Masalah tak? Masalah kan? Lepas tu lagi satu, wasuf filatin syayatin. Maka dibelenggu, dirantai, diikat jin, diikat syaitan. Kan? Musuh ketat bagi kita dah tak ada. Tapi bila kita masih buat dosa, yang tu masalah tu dekat kita lah. Sebab apa? Neraka dah ditutup rapat dan syaitan tu dah dibelenggu, dah diikat. Tapi bila kita masih buat dosa, itu pilihan kita lah. Kan kita tak nak rebut nikmat, kelebihan yang Allah berikan pada kita ni. Okey. Dan seperti mana kita tahu, sekiranya Allah menyertai kita, Allah bagi peluang kepada kita untuk kita menjalani bulan Ramadan. Kita ni manusia biasa, kan? Sering kali melakukan dosa, pagi, petang, siang, malam. Kan? Ada kat sini yang tak buat dosa? Kan? Termasuk diri saya juga kan. Kita semua ni buat dosa. Kita bukan maksum. Betul? Jadi Allah bagi bulan Ramadan ni supaya kita dapat tebus dosa-dosa kita yang kita dah buat 11 bulan ni, dalam setahun ni. Jadi sebab itulah di bulan Ramadan ni perbanyakkanlah kita beramal soleh. Dengan amal soleh kita lakukan ni, harap-harap dosa kita ni diampunkan, insya-Allah. Dan di bulan Ramadan pula adanya satu malam yang sangat istimewa. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kan macam Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Qad, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan 83 tahun. Jadi kita kena rebutlah peluang keemasan ni. Kan pulun habis-habisan beramal soleh. Kita takut
andai kata malam tu malam Lailatul Qadar tapi kita tertidur ke, kita buang masa ke, macam tu je kita terlepas. Kan? Kita tak tahu seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita, dah kita tak dapat manfaatkan malam Lailatul Qadar. Tapi itu bukan apa yang kita nak bahaskan petang ni. Apa yang kita nak bahaskan petang ni adalah tentang tujuan, matlamat, target utama kita dalam kita berpuasa. Kan? Tadi tu sebagai mukadimah saja. Tapi petang ni apa yang kita nak tekankan adalah tujuan utama ataupun target utama kita dalam kita berpuasa. Kan? Saya rasa dekat sini semua dah jelas. Apa amalan yang kita nak lakukan bulan Ramadan? Tadabbur, baca Al-Quran, zikir, solat malam, bersedekah dan sebagainya. Rasanya dah jelas kepada semua. Tapi ramai yang tak perasan, mungkin ada di antara kita, kan, ada yang tak perasan tujuan matlamat kita berpuasa. Jadi bila mana kita tak tahu tujuan matlamat kita berpuasa, maka sia-sia saja kita puasa. Kan? Puasa tak ada mana. Tu orang panggil. Puasa sia-sia je. Kan? Penat, tekak kering, perut lapar. Tapi bila akhir je Ramadan, habis je bulan Ramadan, kosong. Tak ada apa. Tak dapat apa-apa. Sia-sia saja. Jadi seperti mana dalam hadis Nabi sebut banyak di antara umat-umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata ramai sangat yang puasa dia hanya menahan lapar dan dahaga. Bukan saya kata, tapi Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita nampak dekat luar sana ramai masuk bulan Ramadan pergi solat jemaah, pergi solat tarawih, solat malam, baca Al-Quran habis-habisan. Tapi Nabi sendiri kata betapa ramai yang puasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Seperti mana sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Betapa ramai, rubba. Kat sini Nabi menggunakan perkataan rubba. Betapa ramai orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan illal ju', hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bayangkan, ini Nabi sendiri yang cakap. Jadi sebab tu kita kena perhatikan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Betul tak tujuan utama kita berpuasa ni? Kalau tak, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan sambungan hadis, warubba qiyamin laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan betapa ramai yang bangun malam. Kan kita tengok dekat bulan Ramadan, betapa ramai yang orang duduk masjid, kan, tunggu sampai subuh nak baca Al-Quran, tapi Nabi kata illa sahar. Dia tak dapat apa-apa kecuali hanya dapat berjaga malam, tapi tak dapat apa-apa pahala, kosong. Sia-sia saja dia berpuasa. Penat, tekak kering, perut lapar, tapi kosong je, tak dapat apa-apa. Jadi sebab tu bila kita tak tahu matlamat utama puasa, maka puasa kita ni sia-sia saja. Macam kita sebut tadi lah, hanya dapat lapar dan dahaga. Dia ibarat macam ni lah. Orang yang puasa tapi tak tahu matlamat ni, dia ibarat kita pergi sekolah tapi kita tak tahu apa matlamat kita. Macam tu. Ataupun analogi yang lebih ringkas lagi adalah ibarat kita bekerja dalam sebulan tapi kita tak nak gaji. Ada tak orang yang nak kerja sebulan tapi tak nak gaji? Tak ada, kan? Macam tu lah ibarat orang yang berpuasa sebulan tapi dia tak nak gaji. Kan? Sebab tu kita kena jadi orang yang cerdik. Kan? Penat je puasa sebulan, tahan lapar dan dahaga, baca Al-Quran, solat malam, berzikir, bersedekah tapi tak dapat apa-apa. Jadi kita kena jadi orang yang bijak. Manfaatkanlah peluang keemasan di bulan Ramadan ni. Okay. Sebab tu bila kita tengok orang yang tak tahu matlamat puasa ni, dia hanya anggap puasa ni sebagai adat je. Kan? Dia kata kalau aku tak puasa nanti orang kata aku ni geng plastik hitam lah, kan, sebagainya, kan. Orang kata aku ni tak ikut perintah Allah lah, kan. Lepas tu nanti kalau aku tak puasa mak aku cakap apalah, kan. Jadi sebab tu bila orang tak tahu matlamat puasa, macam itulah sia-sia saja puasa yang dia jalani. Kan? Kita tengok lagi orang yang puasa tapi tak tahu matlamat. Dia tahu puasa ni kena tahan lapar dan dahaga, tapi mengumpat, mengata orang, cakap buruk pasal orang, dia tak tinggal. Itu bila mana orang tak tahu matlamat puasa yang sebenar. Jadi kita kena perhatikan, kita kena tahu apa matlamat utama dalam kita nak berpuasa ni, supaya puasa kita ni tak sia-sia. Okay, boleh. Okay, jadi sekarang ni bila kita dah tahu banyak sangat hadis-hadis yang Nabi bagi tahu sia-sia sahaja orang yang berpuasa tapi dia tak berpuasa dalam keadaan dia nak kejar tujuan utama dia. Kan kita tengok dan antara hadis yang Nabi bagi tahu kepada kita apa tujuan puasa, seperti mana kita selalu dengar pada ustaz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalani bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan dan mengharap ganjaran Allah, maka
ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa dia yang lalu akan diampunkan. Ini antara matlamat utamalah dalam kita menjalani Ramadan, untuk Allah ampunkan dosa kita. Okey. Jadi bila kita tahu matlamat ni, barulah kita tahu sebenarnya puasa kita ni untuk apa. Dia ibarat kita pergi sekolah tapi kita tak tahu apa matlamat kita. Kalau saya tanya kat sini, semua pergi sekolah untuk apa? Kita pergi sekolah untuk kita belajar, untuk kita dapat kerja yang senang, untuk dapat gaji yang besar kan. Tapi bila puasa kita tak tahu apa matlamat kita kan. Sedangkan kalau kerja, kalau kita tak dapat tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bila mana puasa tu yang kita jalani tapi kita tak tahu apa matlamat kita, kosong. Sedangkan Nabi bagi tahu kepada kita, puasa, kalau kita puasa betul-betul kerana kita tahu tujuan utama kita, untuk kita dosa diampunkan, untuk jadi orang yang bertakwa, Nabi kata dia akan memberi syafaat kepada kita. Kan? Kalau kita betul-betul puasa kerana betul-betul tujuan utama kita laksanakan, baru puasa tu menjadi pemberi syafaat kepada kita. Dia akan tolong kita di akhirat kelak. Sebaliknya, siapa yang puasa tapi tak tahu tujuan utama dia, maka sia-sia sajalah. Okey. Jadi sekarang kita nak sebut apa antara tujuan utama kita berpuasa, sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah 183. Kita tahu, saya tahu semua dekat sini mungkin dah selalu baca ayat ni dan tahu tujuan utama puasa. Tapi untuk sama-sama kita memperingatkan. Kadang-kadang kita tahu, tapi sebaliknya amalan lepas Ramadan tak sama macam apa yang kita faham untuk jadi orang yang bertakwa. Okey. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu, alal ladzina min qablikum, ke atas daripada orang sebelum kamu juga, untuk berpuasa. Dan Allah bagi tahu apa tujuan utama puasa, yang ni yang kita nak highlightkan. La'allakum tattaqun, untuk kita bertakwa. Dekat sini Allah bagi tahu tujuan utama puasa bukan Allah nak tengok kita ni lapar dan dahaga, tekak kita ni kering, perut kita ni berbunyi. Tak. Allah nak tengok kita hasil daripada kita berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi kalau Allah bagi tahu, Allah nak tengok takwa kita, apa function kita berpuasa? Siapa boleh jawab? Apa function kita berpuasa kalau macam tu? Sebab Allah nak lihat takwa je. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Apa ada nak jawab? Okey, di antaranya adalah kenapa Allah suruh kita berpuasa. Puasa ni adalah sebagai latihan, sebagai sekolah kan, sebagai kilang, ataupun kita panggil sebagai, kalau bahasa sekarang, bootcamp lah, sebagai tempat latihan untuk kita training, untuk kita mendapat takwa tu. Boleh faham kan? Tujuan kita puasa ni adalah untuk dapat takwa, dan dengan kita puasa ni adalah latihan kita bagaimana kita nak mendapat takwa tersebut. Kita ingat latihan kita kan, tempat training kita untuk mendapat kita takwa. Dalam bulan Ramadan, Allah suruh kita tinggalkan perkara yang halal, makan, minum dan sebagainya, yang seperti mana kita tahu. Supaya apa? Supaya benda yang halal pun kita boleh tinggalkan, apatah lagi benda yang haram, mengumpat, kata buruk pasal orang, fitnah orang, itu lagilah senang kita tinggalkan. Jadi ini tujuan kita berpuasa adalah sebagai latihan untuk kita tinggalkan perkara yang memang asalnya haram. Jadi bila kita tak tahu tujuan berpuasa, macam ni lah jadi kan. Bulan Ramadan bolehlah dia tahan nafsu dia daripada mengatur orang, daripada merokok. Tapi lepas je azan maghrib, kadang-kadang yang lagi bahayanya bila berbuka tu dia berbuka dengan rokok. Yang tu kita tak nak. Sebab dia tak tahu tujuan matlamat utama puasa. Sebab kan Allah SWT bukan berada dalam bulan Ramadan je. Setiap bulan Allah berada. Kan, setiap bulan Allah ada. Betul kan? Dalam bulan 12 bulan ni bukan bulan Ramadan je, Allah perhatikan kita setiap masa. Jadi sebab tu kita kena bertakwa ni bukan bulan Ramadan saja, tetapi pada setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap bulan. Ingat tu. Sama-sama kita ambil peringatan. Okey. Jadi bila mana kita tahu tujuan utama kita berpuasa adalah untuk kita mendapat ketakwaan kita, tinggalkan semua larangan Allah dan ikut semua perintah Allah. Itu je. Tujuan utama kita puasa ni senang je, takwa. Ikut semua perintah Allah dan tinggal semua larangan dia. Dan macam kita ulang balik, adalah Ramadan ni adalah untuk kita mendapat ketakwaan tu dengan Allah latih kita. Perkara yang halal pun kita boleh senang tinggalkan, apatah lagi perkara yang memang asalnya haram, lagi-lagilah kita senang tinggalkan. Okey. Jadi bila mana kita takwa,
bila mana kita dah dapat takwa di bulan Ramadan, dia ada hasil dia pula. Dia ada kesan dia pula. Kan? Kesan daripada bertakwa, dia akan kita lihat pada akhlak dia. Ada orang bolehlah bulan Ramadan dia solat tarawih sampai 20 rakaat. Baca Al-Quran 10 hari satu kali khatam. Kan? Sedekah kalau boleh, banyaklah dia bersedekah kan. Tapi hakikatnya akhlak di luar bulan Ramadan buruk kan. Kata kat orang, akhlak dengan orang pun tak jaga, menghina orang, rasa diri lebih baik pada orang. Maka takut-takut puasa tu adalah sia-sia saja. Sebab apa? Tak mendatangkan akhlak. Jadi bukti bahawa puasa kita ni ada takwa, kita dapat takwa adalah kita tengok pada akhlak dia. Kan? Kalau akhlak kita baik lepas bulan Ramadan, insya-Allah puasa kita tu dikira sebagai kita ni menjadi orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya, kalau akhlak kita buruk di bulan Ramadan, risau-risau, puasa kita ni sia-sia saja. Hanya dapat tahan lapar dan dahaga. Jadi sama-samalah kita perhatikan apa sebenarnya matlamat utama kita puasa. Dan bila mana kita dah dapat takwa tersebut, kita dapat tinggal semua larangan Allah dan ikut semua perintah Allah, kita akan dapat kesan dia pada akhlak. Kan? Kalau mulut pun tak jaga, mata pun tengok benda yang haram, tengok perempuan yang bukan mahram, telinga pun dengar perkara yang haram, kan? Tangan, kaki langkah ke tempat yang haram, risau-risau, puasa kita tu hanya mendapat lapar dan dahaga, bahkan puasa yang celaka. Kan? Puasa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sama-samalah kita ingatkan puasa untuk kita mendapat takwa, dan takwa kesan dia kita akan nampak pada akhlak dia. InsyaAllah itu saja apa yang kita nak bahaskan pada petang ni. Dan sebab tu Allah bagi tahu di antara banyak-banyak pakaian, Allah bagi tahu pakaian apa yang paling terbaik. Okey, soalan, apa pakaian yang paling terbaik? Takwa. Okey, yang cakap takwa ni ada dalil tak? Okay, surah apa? Surah Al-A'raf ayat 26. Ini pun Ustaz sering juga bawa. Okay, kalau siapa yang ada Al-Quran, boleh lah nak buka ke tak nak buka ke. Surah Al-A'raf ayat 26. Okay. Dalam ayat ni mungkin kita sering dengar, tapi sama-samalah kita tengok balik ayat ni. InsyaAllah kita dapat ambil peringatan daripada ayat yang kita nak sampaikan. Surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam. Jadi Allah seru kepada kita, yang kaya ke, yang susah ke, yang ada jawatan ke, yang tak ada jawatan, Allah seru kepada kita. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu libasa, pakaian. Allah bagi tahu untuk kita yuwari sawatikum warisha, untuk kita menutupi aurat kita dan menjadi perhiasan bagi kita. Jadi Allah beritahu salah satu nikmat, salah satu rahmat Allah berikan kepada kita, Allah berikan pakaian kepada kita. Kan, macam sekarang ni ada yang pakai jubah, ada yang pakai kurta, kan, ada yang pakai kurta yang berjenama dan sebagainya. Allah beritahu ini salah satu nikmat yang Allah beri kepada kita untuk kita menutupi aurat dan untuk kita menjadi perhiasan bagi kita. Tapi tak habis setakat tu, Allah beritahu walibasut taqwa zalika khair. Dan sebaik-baik pakaian tu bukan jubah, bukan kurta, bukan t-shirt dan sebagainya, bukan jersey, tapi sebaliknya walibasut taqwa zalika khair. Sebaik-baik pakaian tu adalah pakaian takwa. Okey. Jadi kat sini, siapa yang kat sini ada soalan lagi lah. Siapa yang kat sini dia risau lagi, dia tak dapat pakaian takwa daripada dia dapat pakaian pagi Syawal? Boleh angkat tangan? Jadi mungkin ada lah, tapi mungkin tak nak riak. Jadi kita kena risau lagi pakaian takwa daripada pakaian pagi Syawal kan. Kadang-kadang orang risau, dia risau pakaian pagi Syawal. Kadang-kadang sampai tak solat tarawih semata-mata nak cari baju raya. Betul tak? Ni apa yang ni lah kalau kita perhatikan. Jadi kita kena risau lagi pakaian takwa, sepatutnya yang kita pakai adalah pakaian takwa. Itu wajib kan. Walaupun kita tahu di pagi raya kalau boleh kita kena pakai smart-smart, handsome-handsome kan. Tapi dan sepatutnya yang kita pakai adalah pakaian takwa. Sebab tu dalam satu tafsir bagi tahu pakaian fizikal ni, apa yang kita pakai sekarang ni adalah pakaian untuk luaran saja, untuk kita menutupi aurat, untuk menjadi perhiasan bagi kita. Tapi dalam tafsir tersebut bagi tahu pakaian takwa ni adalah pakaian bagi hati dan rohani kita. Pakaian takwa ni. Jadi ingat, pakaian takwa ni adalah untuk hati dan rohani kita. Yang mana kalau pakaian fizikal kita, pakaian luaran kita ni kalau tertanggal nampak aurat kan dan sebagainya, itu dikira tak apa lagi.
kan. Tapi yang paling penting adalah pakaian takwa kita. Sebab apa? Sebab kalau pakaian takwa kita ni tertanggal ataupun kita tak dapat pakaian takwa ni, risau-risau aurat batin kita, kan. Biasa kita dengar aurat fizikal kan, ni aurat batin kita akan terselah. Aurat batin ni macam apa? Sombong, riak, kan. Lepas tu rasa diri tu lebih baik pada orang. Sebab tu bila mana dia tak ada pakaian takwa. Sebab tu bila orang tak ada pakaian takwa ni, dia punya kehinaan, keaiban dia di dunia dan di akhirat akan terselah. Jadi pentingnya pakaian takwa daripada pakaian fizikal. Jadi itulah apa yang kita nak sampaikan pada petang ni, adalah tujuan matlamat utama kita puasa adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa dengan kita ikut semua perintah Allah dan tinggal semua larangannya, dan kesan dia akan pasti nampak pada akhlak yang mulia, husnul khuluq, kan. Sebab apa? Takwa ni dia tak boleh jalan seorang-seorang, dia kena ada husnul khuluq, baru dia boleh masuk syurga, kan. Sebenarnya kita tahu hadis Nabi kata antara punca ramai masuk syurga adalah takwa dan husnul khuluq. Jadi ingatlah ingatlah apa yang kita belajar, apa yang kita dapat pada petang ni. Tujuan utama kita puasa dan hasil dia akan nampak pada akhlak. Kemudian pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa, yang mana patut kita pakai setiap hari, setiap masa, setiap saat. Okay, insyaAllah itu mungkin saya kira sekadar itu saja daripada saya. Minta maaf sekiranya terkasar bahasa, menyinggung mana-mana pihak, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada diri yang penuh kelemahan ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.